Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam. Semua sihat ke? Sihat. Macam mana cuti kamu semua? Baik. Okey, cuti kita tinggalkan. Sekarang kita akan belajar. Agak-agak apa yang kita akan belajar pada hari ini? Tak tahu. Okey, kalau tak tahu, mari kita tengok slide ini. Okey, apakah yang kamu lihat berdasarkan gambar ini? Bunga. Okey. Kamu fokus pada gambar ini ya? Yang kedua? Banyak bunga dia berulang. Sama. Ada berapa bunga di sini? 6. Okey. Yang ketiga. Sekarang? Pokok bunga. Okey, yang gambar yang sini semua fokuskan? Kiri. Atas. Dan bawah. Okey. Yang kedua. Sekarang? Sebelah kanan. Iaitu atas? Bawah. Okey. Apa perkataan yang sesuai yang kita bagi dekat sini? Ulang, betul. Okey. Jadi cikgu simpulkan, kita akan belajar gaya bahasa pengulangan, iaitu dalam saja. Okey. Apa itu gaya bahasa pengulangan? Agak-agak kamu semua tahu tak? Tak tahu. Kalau tak tahu, kita akan tanya cikgu Red. Assalamualaikum semua. Hari ini anda bersama Cikgu Red akan mengajar jenis-jenis gaya bahasa pengulangan. Kita ada 6 gaya bahasa pengulangan, iaitu asonansi, aliterasi, anafora, responsi, repetisi dan juga epifora. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal yang sama dalam deretan kata. Contohnya, barangkali kau tidak pernah tahu. Di situ terdapat bunyi vokal A yang berulangan. Aliterasi ialah pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam deretan kata. Contohnya, di sini sejarah pernah mencatat sengketa. Terdapat pengulangan konsonan N. Anafora ialah pengulangan kata atau frasa di awal baris. Pada sungai setiamu, pada pohon sabarmu, terdapat pengulangan kata pada awal baris. Responsi ialah pengulangan kata di tengah baris. Contohnya, bersuara lantang dalam bisu, diam berkaca dalam bicara. Terdapat pengulangan kata dalam di tengah baris ayat tersebut. Repetisi ialah pengulangan kata pada baris yang sama. Contohnya, kita akan menjadi diri kita yang tahu. Terdapat pengulangan kata kita pada baris yang sama. Epifora ialah pengulangan kata pada akhir baris. Contohnya, memang aku tidak tahu, malah tak ingin ambil tahu. Terdapat pengulangan kata iaitu tahu pada akhir baris pada ayat tersebut. Itu saja daripada saya, Cikgu Red. Selamat belajar. Okey. Kalau kamu semua dah faham ke tentang gaya bahasa pengulangan? Faham. Okey. Untuk cikgu kukuhkan lagi kamu semua tentang gaya bahasa pengulangan, kita akan bermain satu aktiviti. Okay, aktiviti ini cikgu namakan sebagai papan gabangan. Gabangan, iaitu papan gaya bahasa pengulangan. Tak apa, cikgu pegang. Cikgu ni satu kat situ. Cikgu sangat. Sini. Okey. Ini kita sekarang. Okey. Cikgu nak kamu semua datang ke depan seorang-seorang, ambil dan tengok dan lekatkan kat sini. Kat mana yang sesuai? Sama ada asonansi, aliterasi, anafora, repetisi, responsi ataupun epifora. Kita pun cikgu pegang ini. Okey, ambil. Betul cikgu nak yang mana gam lagi, nanti lekat gam dekat belakang dia. Bagus tak? Boleh ambil lebih, tak seperti yang satu. Ambil je, ambil dua.
Okey. Jadi siapa yang dah faham boleh datang ke depan dan dekat dekat mana yang betul. Ayo. Jadi silakan. Ayo. Okey. Azrul. Jadi kalau dah habis boleh ambil dari sini. Dari kat belakang. Ya. Apa lagi ini? Pelajar yang baru. Okey. Lagi? Boleh datang. Tegakkan tepi kiri. Okey. Tahu? Cuba tak tahu? Cik nanti nak bagi jawapan tau. Tahu kan Fisha? Tak kat sini. Dia dah tampak Ada lagi. Betul. Kita ada satu baris. Lagi. Satu lagi. Mari kita tengok sama-sama betul ke tak betul. Asonasi. Betul tak? Pengulangan huruf I dekat sini? Betul. Sampelita engkau ketawa betul tak? Betul. Anafora. Pada. Betul? Betul. Lihat. Betul. Responsif. Telah di tengah baris. Betul ke? Betul. Lebih daripada dengan maut lebih pantas daripada. Betul ke? Betul. Aliterasi. Betul ke ini? Meninggalkan ibu di anak tangga. Betul. Bahawa mari kita semangat azam membuka impian. Betul? Betul. Repetisi. Betul ke? Betul. Betul ke kedua? Betul ku kayuh kenanganku. Betul? Betul. Epifora di belakang kuku. Betul? Betul. Betul? Tahu. Betul-betul? Betul. Okey, bagi semua beri tepukan. Disebabkan semua jawab betul, cikgu ajar dekat kamu semua. Ya, ambil dan pas dekat belakang ya. Okey, kamu semua dah dapat kenal pasti gaya bahasa pengulangan kan? Ya. Okey. Untuk cikgu nak kukuhkan lagi pengetahuan kamu semua, kita akan buat aktiviti secara berkumpulan. Cikgu nak satu kumpulan 2 orang. Cikgu akan bagi kertas sebab ni. 1, 2 orang. Ini dengan Husaini ya? Husaini. Anis dengan Amira. Isha dengan Putri. Okey. Cikgu nak bagikan sajak untuk kamu semua. Grup Husaini akan buat sajak menterjemah bahasa. Cikgu nak kamu cari gaya bahasa pengulangan dalam sayap tersebut. Untuk grup Azrul, cikgu akan bagi kata bukit kepada Jentola. Untuk grup Anis, aku tidak berani berjanji. Untuk grup Isha, mari kita cipta alam lestari. Ambil abang kawan ni. Ambil abang kawan ni. Okey, ni sekali contoh.
buat persalinan. Ini gaya bahasa dalam sajak apa? Sajak apa yang kamu dapat? Tegakkan satu. Contoh repetisi. Cikgu, saya bahasa tu saya bahasa berulangan. Gaya bahasa pengulangan. Okey. Contoh repetisi, bagi contoh dia. Satu je. Gaya bahasa pengulangan dalam sajak kamu semua. Sambil tu, cikgu akan buka untuk lagu untuk kamu semua. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of it. Small talk, no conversation. That look makes me impatient. I can't tell what you're thinking. Please tell me what you're thinking. Last night we were more than fun. Just tell me if you changed your mind. If you changed your mind. 'Cause I'm all in. Calling, text me. You feel it feels right to you. But I'm all in, we're falling, busted. If you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me, don't show up at my house. I'm caught up in your feelings, running round and round. Don't let me up just to let me down, just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me to fall. Limit your feet. Still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't need it. You know you got me in the palm of your hand. I love it. Don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house. I'm caught up in your feelings. Don't me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. Don't mess with my head. Don't tell me if I'll limit your feet. Still on the ledge. I'm all out of breath. Baby, don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show
too much? Is it just enough for you? For you? 'Cause it's getting late. Would you like to stay? Nah. 'Cause I'm bad at reading signs, but I wanna, if you wanted to go across that line. Oh, we've been friends enough, only knows what can happen. That's what you said, girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Okey, cikgu bagi masa kat kamu semua 2 minit lagi. In my chest, a tiny war within. But when I pull Okey, you apa yang kamu jumpa closer, dari bahasa I pengulangan dan itu? can't explain what I want. If you wanted to go across that line. Oh, we've been friends enough, only knows what can happen. That's what you said, girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard. I know it hurts. Sometimes it hurts. Sometimes I'm with you. I know it hurts. Sometimes it hurts. Sometimes we're with Ada masa 2 minit lagi. Semua. it's on your mind when I kiss you. But I wanna do whatever you want. I wanna do whatever you want. If you wanted to go across that line. Oh, we've been friends enough, only knows what can happen. That's what you said, girl, let me change your mind. Okey, masa dah tamat. Okey, cikgu nak kamu semua buat tampal kamu punya bahan tu dekat mana-mana di sekeliling ni. Cikgu nak, okey. Guru Teddy boleh pilih dekat mana? Guru Azrul, tampal dekat mana? Cikgu nak sediakan tip. Cikgu ni kalau nak pegang boleh. Pegang. Cikgu Adi nak duduk di mana? Boleh. Wah, cantiknya Bro Azrul. Cantik. Macam tuannya. Cikgu pasal saya buat ni. Tak tahu ni kita tengok orang. Tapi lawa. Lama nak sampah tu. Macam minum boleh tak minum? Saya turun. Kat mana pun boleh. Orang sini. Tu boleh dekat Azrul sama dia. Ni. Ni, pegang. Betul. Dia ni. Okey, semua ada dapat dah?
Okey. Sekarang cikgu nak kamu semua tukar baca apa yang mereka buat. Kalau boleh bawa lah buku nota. Ketikkan. Kalau dah habis dekat sekolah tu, gerak ada sekolah lain. Berbeza. Mungkin sebab grup sana yang paling sakit. Tak tahu. Nampaknya grup sana paling famous. Dalam sekat kedua balik ke tempat. Santak mempunyai bahasa dulu. Awak tunjuk kata-kata dari suara yang dia. Okey, boleh kembali duduk di tempat masing-masing. Ibu nak kamu berikan tepukan yang gemuruh untuk kamu semua. Tahniah dapat hasilkan. Okey, kita dah habis bentang galeri walk kita. Okey, kamu semua seronok tak berjalan? Seronok. Okey, kalau dah seronok, mestilah kita ada yang tak seronok, iaitu kita akan buat soalan. Susah buat exam ada. Soalan senang je, soalan struktur. Iaitu tajuk yang kita belajar pada hari ini. Cikgu nak kamu semua jawab soalan yang cikgu dah bagi tu. Senang je soalan dia, iaitu nyatakan 4 gaya bahasa pengulangan beserta contoh yang terdapat dalam sajak ku bentang sehelai peta.
jawab ke? Ada yang dah siap? Dah. Wow, Hafiz dah siap. Wah, hebat tu kau. Betul ke cikgu? Betul? Syahidi, kamu buat apa tu? Main je kamu. Tapi dia jumpa banyak lah. Itu banyak juga tu. Okay, semua dah siap? Siap. Okay, cikgu nak tengok jawapan kamu, cikgu nak nilai jawapan kamu. Cikgu nak wakil seorang lelaki dan seorang perempuan. Okay, untuk lelaki cikgu nak cikgu nak Usairi. Untuk perempuan cikgu nak Misha. Okay, tapi kita panggil Usairi dulu untuk baca jawapannya. Ke depan Usairi. Okey, ada jawapan saya untuk 4 gaya bahasa permulangan dalam sajak kepentaskan peta. Yang pertama, anafora. Semua dengar. Anafora, anafora, pengulang kata pada awal baris, iaitu pada rangkap pertama, baris ketiga dan keempat, iaitu pada peta itu mengajar diriku, pada diriku tertik sebuah rakit. Betul tak betul? Betul. Okey. Okey, jawapan yang kedua pula ialah gaya bahasa pengulangan asonasi, iaitu merupakan pengulangan vokal E yang saya jumpa pada rangkap pertama juga pada baris yang kedua, iaitu kubentan serada peta 6 dekad. Saya mengambil vokal E, pengulangan vokal E. Betul tak? Betul. Okey, jawapan ketiga pula ialah aliterasi, iaitu pengulangan konsonan huruf K, iaitu Konsonan kan? Betul? Betul saja. Okey, saya jumpa pada rangkap ketiga baris yang kedua, iaitu menajamkan kalam dan berkaki ayam. Saya ambil huruf konsonan K itu. Okey. Dan jawab akhir sekali dari bahasa keempat ialah responsi, iaitu merupakan pengulang kata di tengah baris. Dan saya jumpa pada baris yang terakhir sekali itu, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke-6. Bukan itu. Lari ke bawah. Tidak itu. Baris yang rangkap yang keempat, baris ketiga dan keempat, iaitu antara mengasas bakat menulis puisi dengan mengasas perasaan melayani hati. Saya ambil perkataan mengasah. Okey. Betul semua nak Usaini sebut tadi? Betul. Okey. Ni ada untuk kamu Usaini. Terima kasih, Ego. Dua, Ego. Okey. Okey, sekarang cikgu nak Misha datang ke depan. Misha, Ego. Kenapa Misha? Ada apa lah. Misha. Baik cikgu, untuk jawapan saya, nyatakan 4 gaya bahasa permulangan beserta contoh yang terdapat dalam sajak kepentas selai peta. Yang pertama, saya pilih
belajar apa pada hari ini? Gaya bahasa perbualan. Oh, sebelum. Okey, sekali lagi cikgu nak tanya, apa yang kamu belajar pada hari ini? Gaya bahasa perbualan. Okey, kita dah belajar gaya bahasa perbualan. Okey, untuk sebelum kamu semua rehat, cikgu nak bagi kamu satu tiket. Di mana tiket ni kamu perlu tulis refleksi tentang pembelajaran pada hari ini. Okey, dekat refleksi ni juga ada perasaan kamu hari ini selepas cikgu mengajar. Cikgu nak kamu tanda je. Ada perasaan senyum, sedih, marah, masam, ikut kamu lah. Okey, tulis saja apa yang kamu belajar pada hari ini. Okey, siapa yang dah habis tulis boleh masukkan dalam tong refleksi ni. Nanti cikgu baca. Okey. Alright. Lagi. Cepat, saya juga apa lagi? Saya cerita terus jadi. Cik juga tu. Okey. Terima kasih semua untuk hari ini. Okey, untuk esok cikgu nak ingatkan kita akan belajar gaya bahasa perbandingan. Okey. Cikgu nak kamu baca dulu saja dulu. Kalau boleh cikgu kamu semua cari dulu gaya bahasa perbandingan. Esok dalam kelas kita akan berbincang. Boleh semua? Boleh. Okey, kamu semua boleh pergi rehat.